Hood ditarik menutupi kepala, tangan dimasukkan ke dalam poket, stokin dilonggarkan. Florian Wirtz kelihatan keletihan ketika berjalan perlahan kembali ke padang selepas whistle penamat. Dia memang sering kelihatan begitu sejak beberapa bulan pertamanya di Liverpool, tetapi kali ini lain. Kali ini dia kelihatan puas. Inilah salah satu malam di Anfield seperti yang selalu diceritakan kepadanya. Liverpool menewaskan gergasi Real Madrid dalam suasana penuh gegak gempita dengan sorakan penyokong yang menginginkan bola sepak dimainkan dengan semangat dan tenaga luar biasa. Ia satu perlawanan yang menuntut peluh dan ilham, dan Wirtz yang mahu membuktikan sesuatu selepas kembali ke kesebelasan utama benar-benar menjawab panggilan itu. 7 minggu sudah berlalu sejak kali terakhir dia diturunkan sebagai pemain utama di sini. Dalam tempoh itu, keterujaan terhadap perpindahannya bernilai 116 juta dari Bayer Leverkusen bertukar menjadi persoalan. Lebih-lebih lagi apabila Wirtz sering dilihat di bangku simpanan. Adakah Liverpool tersilap langkah? Walaupun jelas berbakat besar, mungkinkah pasukan ini sebenarnya lebih seimbang tanpanya? Jurulatih Liverpool Arne Slot tampil mempertahankan pemain antarabangsa Jerman berusia 22 tahun itu sehari sebelum perlawanan. Menariknya, jurulatih Real Madrid Xabi Alonso, bekas jurulatih Wirtz di Leverkusen selama hampir 3 tahun, turut mempertahankannya. Saya tiada sebarang keraguan, ia hanya soal masa, kata Alonso pada sidang media pra-perlawanan. Dia perlu menyesuaikan diri, tetapi dia pemain yang sangat istimewa. Mudah-mudahan bukan menentang Madrid, tetapi saya yakin tidak lama lagi dia akan menunjukkan kualiti dan kelasnya. Dalam bulan-bulan pertama di Liverpool, Wirtz sempat menunjukkan beberapa detik magis persembahan cemerlang. Separuh masa kedua ketika menentang Arsenal, hantaran flick menakjubkan untuk Salah ketika menentang Chelsea, 2 assist ketika membelasah Eintracht Frankfurt 5-1, serta aksi bertenaga menentang Manchester United, namun belum cukup untuk menjamin tempat tetap dalam kesebelasan utama. Tak kala Slot risaukan keseimbangan pasukan juara bertahan itu. Dalam konteks itu, persembahan menentang Madrid adalah yang paling mengagumkan di bawah Slot setakat ini. Beberapa detik penting di babak pertama, memburu bola ke penjuru padang untuk merampasnya daripada Dean Huijsen dan membuka ruang kepada Dominic Szoboszlai sebelum melepaskan Alexis McAllister. Sentuhan lembut melepaskan Hugo Ekitike dalam serangan balas, merampas bola daripada Eduardo Camavinga lalu mencipta peluang sebelum pengadil menghalang bola. Hantaran lintang sempurna kepada Szoboszlai selepas melakukan larian deras di sayap kanan diselamatkan cemerlang oleh Thibaut Courtois, dan satu pertukaran hantaran menarik bersama Ekitike di luar kotak penalti Madrid. Mungkin kedengaran kecil, tapi semuanya dilakukan dengan pantas dan penuh keyakinan. Dalam separuh masa pertama yang penuh dengan kualiti taktikal tinggi dan tempo pantas, Wirtz kelihatan paling berbahaya di zon serangan. Lebih menarik, dia melakukannya dari posisi sayap kiri, bukan di posisi tengah nombor 10 yang menjadi pilihannya sejak awal tiba di Anfield. Rentetan 4 kekalahan berturut-turut Premier League, 6 dalam 7 perlawanan semua kejohanan, menimbulkan banyak persoalan tentang keseimbangan pasukan dan peranan Wirtz. Mungkin terlalu awal untuk mengatakan semuanya telah diperbaiki, tapi 2 kemenangan berturut-turut ke atas Aston Villa dan Real Madrid dalam masa 4 hari memberi petunjuk positif, terutama dengan Conor Bradley dan Andy Robertson kembali di posisi pertahanan sisi, McAllister dan Gravenberch lebih serasi di tengah, serta Szoboszlai kembali ke peranan nombor 10. Menarik juga mendengar pandangan Arsene Wenger sebelum perlawanan dalam temu bual di beIN Sport. Katanya, Liverpool berjaya memikat Wirtz dari Leverkusen dengan janji bermain di posisi tengah, tetapi dengan itu mereka menghancurkan keseimbangan tengah padang. Kini, tambah Wenger,
Slot memberitahu Wirtz, kalau kamu mahu bermain, kamu perlu main di posisi sayap kerana saya tidak mahu ganggu keseimbangan tengah. Satu dilema yang Wenger sendiri pernah alami pada 2013, beliau menandatangani Mesut Ozil, juga seorang pemain nombor 10 Jerman yang berbakat, dan memberinya posisi kegemaran itu selama 5 musim, namun sukar membentuk sistem taktikal yang kukuh dari segi bertahan. Wirtz bukanlah Ozil. Dia lebih dinamik, tetapi situasi mereka serupa. Kadang-kadang jurulatih perlu membuat kompromi untuk menyesuaikan bakat luar biasa dalam sistem pasukan. Malah sebelum kemenangan menentang Frankfurt dan Madrid, sudah ada teori bahawa Wirtz mungkin lebih sesuai untuk bola sepak Liga Juara-Juara berbanding Liga Perdana Inggeris, khususnya ketika kebanyakan pasukan England kini bermain dengan gaya lebih fizikal dan agresif. Persembahannya menentang Madrid menguatkan lagi teori itu. Slot mungkin akan guna pendekatan berbeza apabila menentang Manchester City hujung minggu ini, tetapi posisi sayap kiri wajar dikekalkan. Statistik menunjukkan Wirtz tidak hanya kekal di sayap, malah kerap terlibat dalam serangan, terutama dengan Szoboszlai. Apabila ditanya tentang persembahan Wirtz dan sama ada perlawanan seperti ini lebih sesuai dengannya, Slot menjawab, "Saya sudah kata banyak kali, tapi biar saya ulang, kalau datang dari liga lain dan perlu bermain setiap beberapa hari dengan gaya lawan yang berbeza, kamu perlu sesuaikan diri. Itu berlaku pada hampir semua pemain, apatah lagi pemain berusia 22 tahun. Dia berusaha keras untuk menyesuaikan diri secepat mungkin. Dan dia agak tidak bernasib baik di Liverpool, sebab walaupun hari ini dia cipta banyak peluang." Semua itu betul. Apa yang pelik, Wirtz bermain hampir setiap perlawanan di awal musim, 5 daripada 6 perlawanan pertama, tapi hanya 1 daripada 4 perlawanan seterusnya. Ia menunjukkan proses penyesuaiannya tidak semulus yang dijangka Slot. Begitu juga dengan pemain baru seperti Milos Kerkez. Namun itu bukan masalah. Sejarah bola sepak penuh dengan kisah pemain muda yang mengambil masa untuk menyesuaikan diri. Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Bergkamp, David Silva, Kevin De Bruyne, Didier Drogba, malah Luka Modric, semuanya pernah bergelut pada awal karier di kelab baru sebelum menjadi legenda. Ramai pemain dinilai terlalu cepat, terutama mereka yang dibeli dengan harga yang tinggi. Namun bagi pemain muda seperti Wirtz yang sudah terbukti di Eropah, risikonya jauh lebih rendah. Persoalan sebenar ialah, dalam era di mana gaya bola sepak Inggeris sedang berubah, mampukah Wirtz menjadi pemain yang Liverpool perlukan tanpa mengorbankan keseimbangan bertahan pasukan? Dalam konteks itu, disiplin dan tenaga Wirtz ketika bertahan menentang Madrid amat memberangsangkan. Statistik UEFA menunjukkan dia berlari sejauh 11.4 km sepanjang perlawanan, 0.8 km lebih jauh daripada mana-mana pemain lain. Szoboszlai di tempat kedua dengan 10.6 km walaupun dikeluarkan pada minit ke-88. Angka ini mungkin tidak terlalu bermakna, tetapi kali ini jelas menunjukkan betapa Wirtz, seperti kata Szoboszlai, tidak berhenti berlari. Tidak hairanlah dia kelihatan begitu penat. Namun selepas menerima tepukan gemuruh daripada penyokong Anfield dan high five daripada Slot ketika digantikan, dia turut dipeluk mesra oleh Alonso di penghujung perlawanan. Tidak lama selepas itu, Jeremy Frimpong, rakan sepasukan lamanya di Leverkusen yang kini juga di Liverpool, datang menyapanya dengan senyuman seolah-olah berkata, "Inilah Wirtz yang sebenar." Wirtz hanya mampu tersenyum keletihan. Ia sememangnya satu malam yang indah di Anfield. Apa pendapat anda tentang Florian Wirtz di Liverpool setakat ini? Sila turunkan komen anda di bawah. Saya nak sangat membaca pendapat anda tentang Florian Wirtz di bawah. Akhir kata daripada saya, you will never walk alone.